Pengalaman seram aku masa duduk asrama. Ia jadi satu malam masa aku tengah lena tidur. Tiba-tiba aku dengar macam ada suara panggil nama aku. Eddie. Bila aku buka mata, aku nampak teman sebilik aku, Zack, duduk atas katil sambil pandang aku. Jom teman aku pergi toilet. Aku pelik juga sebab sebelum ni dia tak pernah pun ajak aku teman. Tapi sebab masih mamai aku ikut je lah. Suasana malam tu sangat sunyi. Jadi aku cuba ajak dia bersembang. Sejak bila pula kau nak pergi toilet berteman ni? Zack langsung tak respon. Tiba-tiba dia pusing masuk ke jalan lain. Ya, ada toilet di situ, tapi dah lama tutup sebab rosak. Zack, nak pergi mana? Toilet tu kan rosak. Aku panggil Zack banyak kali. Tapi dia langsung tak hiraukan aku dan terus masuk ke dalam satu cubicle. Aku cuba sedapkan hati sendiri, konon mungkin dah repair. Lalu aku ikut masuk, walaupun rasa tak sedap hati. Hampir setengah jam aku tunggu, tapi Zack tak keluar-keluar. Aku dah mula rasa gelabah. Kali ni aku betul-betul tak sedap hati. Aku ambil keputusan untuk tengok Zack membuang air besar. Bila aku tolak pintu kubikel tu, kosong. Aku cek semua kubikel. Semua kosong dan kering macam dah lama tak ada orang guna. Dalam keadaan panik, aku terus lari balik ke bilik. Tapi entah kenapa aku rasa macam ada sesuatu turut sama berlari mengejar aku dari belakang. Sampai bilik, perlahan-lahan aku buka pintu. Dan nampak Zack tengah sedap tidur atas katil sambil garu perut. Aku terus kejutkan dia. Hoi! Bangun kejap boleh tak? Bila masa kau balik bilik? Kenapa tinggal aku kat toilet sorang-sorang tadi? Dalam keadaan mamai, Zack jawab. Bila masa pula aku ajak kau pergi toilet? Masa tu aku terus termenung. Fikiran aku bercelaru. Aku macam tak percaya apa yang baru aku dengar. Kalau bukan Zack, siapa yang aku teman tadi?